Pernah tertanya tak, setiap hari kita tengok jam pukul 8 AM, 9 PM. Apa maksud AM PM tu? Sistem AM dan PM ni datang dari sistem 12 jam. Maksudnya, satu hari dibahagikan kepada dua bahagian iaitu 12 jam pertama dan 12 jam kedua. Untuk bezakan dua-dua ni, barulah wujud AM dan PM. AM tu singkatan dia untuk anti-meridium iaitu sebelum tengah hari, manakala PM pula post-meridium iaitu selepas tengah hari. Yang menariknya, orang zaman Babylon dan Mesir Purba dah guna konsep bahagi masa ikut siang dan malam ni berdasarkan pergerakan matahari. So, AM dan PM ni sebenarnya upgrade moden daripada cara manusia ukur masa sejak ribuan tahun dulu. Tetapi, sistem ni ada juga satu isu dia, which is pukul 12. Sebab technically, 12 tengah hari bukan sebelum dan bukan selepas. Samalah dengan 12 tengah malam. Sebab itulah sampai sekarang ada lagi certain orang yang masih confused dengan penggunaan AM dan PM bila masuk je pukul 12. Jadi, AM dan PM ni bukan sekadar singkatan, tapi dia adalah cara lama manusia cuba bahagikan masa ikut matahari. Walaupun sampai sekarang masih ada part yang mengelirukan.